Pernah terfikir tak, kenapa air laut masin tapi air sungai tak? Sini. Geng Geo nak story. Secara asasnya, semuanya ada kaitan dengan kitaran air. Air hujan turun mengalir ke sungai, masuk ke laut. Lepas tu, sejatan bawa air tu balik ke langit jadi awan. Nampak simple. Tapi cuba fikir, kenapa air sungai tak masin macam air laut? Kalau nak tahu, air hujan tu sebenarnya sikit berasid. Ada rasa masam-masam. Bila air hujan ni turun ke bukit-bukit, dia akan serap mineral dari batuan bukit. Mineral tu lama-lama akan terlarut jadi garam. Tapi sebab kandungan mineral dalam sungai sangat sikit, kita pun tak rasa masin. Bila air sungai mengalir ke laut, garam yang sikit tu pun ikut sekali. Tapi laut tak macam sungai. Airnya tak mengalir balik ke darat. Bila air sungai mengalir ke laut, garam yang sikit tu pun ikut sekali. Jadi garam yang terkumpul tu makin lama makin banyak. Itu yang buat air laut rasa masin. Tak cukup dengan tu, ada lagi satu punca kenapa air laut masin. Iaitu dari dasar laut sendiri. Bawah laut ada gunung berapi dan corong-corong bawah laut yang keluarkan mineral-mineral. Bila mineral bercampur dengan air laut yang memang dah berasid, lagi banyak garam terhasil. Oh ya, kalau korang nak tahu, di dasar laut yang dalam tu memang sangat berasid. Sebab tu kalau ada benda tenggelam kat dasar, macam bangkai kapal atau benda logam, dia boleh larut dan hancur perlahan-lahan. Jadi kalau korang berada di tepi pantai, ingatlah, ada banyak cerita dalam setiap titisan air masin tu. Dapat something?